Sebab bila saya buat masters di UKM juga saya buat masters dan saya jadikan unit kaunseling dan kerjaya UKM itu sebagai saya punya center. Dan dalam masa yang sama UKM juga melantik saya sebagai panel pakar kaunseling untuk fakulti. Sebenarnya masa Prof jadi pensyarah dekat UKM tu, Prof dah ada lesen lah sebagai kaunselor, betul? Ya, bila dah ada kaunselor. Lesen kaunselor tu dapat setelah saya ambil bimbingan dan kaunseling. Okey. Masters dalam bidang bimbingan dan Maksudnya kaunseling. masa tu Prof masih mengajar di UKM lah kan? Ya. Okey. Masa tu dah apply ke macam mana? Masa dah jadi pensyarah, masa tu dan sama ada lesen kaunselor. So masih dah ada klien ke antara among student ke macam mana? Ya, klien dah ada. Klien dah ada. Klien dah ada. Sebab bila saya buat masters di UKM juga saya buat masters dan saya jadikan unit kaunseling dan kerjaya UKM itu sebagai saya punya center. Dan dalam masa yang sama UKM juga melantik saya sebagai panel pakar kaunseling untuk fakulti.